Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar UTM Education Podcast. Hari ini kita kembali lagi dalam podcast episod ketiga bersama saya pada hari ini adalah Cikgu Rahimi. Sebelum-sebelum ni kita ada berbincangkan berkenaan dengan beberapa isu utama juga, iaitu berkenaan dengan lepasan SPM, dan awal-awal podcast lagi kita dah berbincang berkenaan dengan apa itu UTM Education. Jadi hari ini kita akan membincangkan lagi satu topik utama yang sedang hangat diperbincangkan di luar sana, iaitu berkenaan dengan ketidakpadanan siswazah. Jadi kita ada ramai yang graduan di Malaysia, ramai yang nak sambung belajar dan ramai yang baru habis belajar. Jadi keluar satu artikel berkenaan dengan ketidakpadanan siswazah di Malaysia ni semakin parah. Jadi mungkin Cikgu Aimi boleh membincangkan sedikit definisi dulu berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan ketidakpadanan siswazah ni. Silakan. Baik, terima kasih saudara Haikal. Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita insyaAllah pada episod kita kali ini. Topik yang menarik Haikal, yang mana saya pun agak terkejut bila kita baca laporan. Betul. Okay. Laporan ni dibuat oleh Khazanah Research Institute. Jadi kita pun tak boleh nak menolak sebab Khazanah Research Institute ni bukan calang-calang pengkaji dan bukan calang-calang organisasi yang membuat kajian berkenaan dengan tajuk yang diberikan, yang dipetik oleh salah satu akhbar online ialah graduan ramai tapi kelulusan tidak sepadan pasaran kerja. Mana kata kita ni ramai. Kita kalau nak kira kan kita ada kurang lebih 400 IPT ataupun Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Okay. Termasuklah universiti awam, universiti swasta, kolej-kolej, universiti kolej, itu baru di Malaysia. Betul. Belum lagi yang mana belajar duk mengaji luar negeri itu pun tidak lagi. Jadi graduan setiap tahun ramai. Keluar pula report graduan ramai, pasaran kelulusan tidak sepadan dengan pasaran kerja. Apa maksud dia kan? Jadi itulah saya petik dulu kajian ni, sebab nanti jangan salahkan saya ni kajian yang tulis, saya cuma ulas. Betul. Okay? Kajian ni kalau ikutkan diterbitkan pada Mac 2024 oleh Khazanah Research Institute. Antara intipati penting dia kata dalam ni adalah fresh graduates are increasingly overqualified and often face a wage penalty, implying that many resort to accepting low or semi-skilled jobs with low starting pay to avoid unemployment. Maksudnya graduan, dia ada katalah ijazah sarjana muda, tapi disebabkan pasaran kerja tu kurang yang memerlukan skill mereka tu, jadi mereka pun terpaksa menerima kerja-kerja yang di bawah kelayakan mereka, kelulusan mereka tu. Itu maksud dia dah ni. Okay. Lagi satu dia kata wage growth has been stagnant over the past decade, with 2/3 of fresh graduates, 2/3 daripada fresh graduate ni still trapped in a low wage level. Mana kata dia kata kat sini earning a starting pay of less than RM2,000 despite higher education attainment. Kita dah ada sarjana muda, betul? Dah ada sarjana muda, kodon-kodon dapatlah gaji tinggi, tapi kita dapat post tu, tapi gaji kita ni duk tang tu juga. RM2,000 kalau ikut laporan ni, RM2,000 sahaja. RM2,000. Jaket ni 10 tahun dah. Maksudnya 10 tahun dulu RM2,000, hari ni pun RM2,000 juga. Tak ada kenaikan. Okey, ini report lah. Report. Okey, betul lagi. Since 2010, job creation has been in line with Malaysia's various development plan. Maknanya kata kerja tu ada. Okay, kerja-kerja bila ekonomi Malaysia ni naik, okay, macam-macam usaha kerajaan yang ada, kerja tu ada, dicipta oleh banyak sektor-sektor ekonomi. Okay, it's estimated that on average 319,000 actual jobs have been created. 319,000 kerja dah pun ada dalam pasaran antara tahun 2010 hingga tahun 2020. Melebihi daripada target government iaitu 290,000 pekerjaan. Okay.
Baguslah tu. Betul. Baguslah. Kerajaan target 290,000 je. Industri boleh bagi 319,000. Tetapi, ni yang best. Only a quarter of total job are high skill. 1/4 je. Daripada 319,000 ni tadi, 1/4 ni high skill. Sikit dah. High skill ni maknanya orang yang ada sarjana muda lah. Siapa yang jadi belajar jadi engineer ke, siapa yang belajar jadi doktor ke, dia high skill. Tapi sayangnya daripada 319,000 kerja yang ada ni tadi, 1/4 je. Kita boleh bayangkan lah, 1/4 daripada 319,000 ni. Yalah. Banyak je. Alright? And the share has remained flat over the years. Tak berubah. Daripada 2010 sampai 2020, Okey. itu je lah. 1/4 je lah, tak naik-naik. Walaupun ekonomi itu berkembang, tetapi dianya berkembang dari sudut, mana kata dia tak perlukan high skill workers. Okey. Ya, dan tu nanti kita akan bincang nanti kenapa boleh jadi macam tu. Alright? However, the number of high skill and high income jobs is insufficient to cater the growing tertiary educated workforce. Okay? Number of high skill and high income job is insufficient to cater the growing tertiary educated workforce. Kita kata tadi, IPT di Malaysia ni, Institut Pengajian Tinggi Malaysia ni, awam ke swasta ke, banyak. Okay? Banyak. Dan tiap-tiap tahun kita akan lahirkan graduan. Macam-macam program yang kita ada. Banyak. Tetapi, industri, dia tak support. Dia tak support graduan ni. Mana kata kalau graduate kita tu ada kurang lebih 100,000 setahun, pasaran kerja mungkin 20,000. Kalau ikutkan report 1/4, mana kata 25,000 je ada. 75,000 lagi dah jadi apa? Okay, itu soalan dia lah. And then more tertiary educated talents, okay, mana kata mereka yang graduate ni dipanggil sebagai tertiary educated talents, are in semi-skill jobs, separa mahir, and non-standard employment. Non-standard employment maknanya dia bukan bekerja bidang dia. Bukan kira orang kata belajar penat-penat jadi engineer, lepas tu jadi salesman, contoh. Dia bukan bidang dia lah. Dia patut jadi engineer. Itu yang banyak berlaku sekarang. Banyak berlaku sekarang kan. Patutnya dia buat bangunan, patutnya dia boleh buat apa lagi, dia buat jambatan, Buat kereta. buat kereta. Tapi akhirnya dia jadi salesman. Yang lagi worse mungkin dia jadi kerja dekat mana-mana pasar raya. Itu lagi worse lah. Memang tak kena langsung lah. Memang tak kena langsung. Okay. And then dia kata daripada tertiary educated workforce ni, tahun 2015 ada 4 juta. 4 juta graduate. Okay. Tahun 2022 ada 5.2 juta. Okay. Tapi total high skill jobs 2 juta pada tahun 2015 dan 2.2 juta sahaja pada tahun 2022. 2015 pergi 2022 kurang lebih 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun lah. Yang graduate daripada 4 juta jadi 5.2 juta. Kenaikan 1.2 juta. Okay. High skill jobs, pekerjaan high skill daripada 2 juta pada tahun 2015, sekarang ni naik 2.2 juta je. Naik 200,000. Yang graduate naik 1.2 juta. Okay. Pekerjaan yang high skill cuma naik 200,000. Jadi tak bayangkan kan. So macam mana lah graduate ni nanti besok, macam mana dia nak cari kerja yang sepadan dengan dia. Ini kajian. Ini kajian ni. Okay, apa lagi? Okay. Overqualification or skill related underemployment has been worsening among graduates. Despite obtaining higher education and having the required skill set, employers still perceive a lack of relevant job experience and technical skill as the main reason. Maknanya kita ni graduate dah, sarjana muda kejuruteraan mekanikal. Bila dia pergi nak cari kerja, interview, majikan ditanya pula, okay, awak ada tak skill set yang ni? Jadi awak belajar ni tak apalah, ada degree, okey lah, kita faham lah. Okay. Tapi ada tak sijil-sijil profesional? Ada tak skill set yang lain? Faham. Okay. Dan satu lagi dia akan tanya, awak dah pengalaman tak? Dia lah baru lepas grad lagi jam lah. Dia tanya pengalaman tak? Dia kata, dah tentu lagi tak ada pengalaman kan? Betul. Baru lepas grad. Jadi ini adalah realiti. Okay, realiti yang ada yang menerusi kajian ini sendiri. Right?
Namun dalam kajian juga disebut IPTA ataupun Institut Pengajian Tinggi Awam fare better in job attainment but face tougher prospects than IPTS peers. Despite higher employment rates among IPTA graduates, they experience higher overall qualification rates and earn lower starting pay than IPTS graduates. Dalam arti kata lain lah, graduate daripada IPTA ni memang diterima. Majikan suka, tapi dia tak dapat gaji yang sepatutnya. Dalam laporan disebut IPTS punya graduate, dia kurang diterima, tapi dia dapat gaji yang lebih tinggi. Jadi ini mungkin dia tak ada kena dengan silibus, silibus di IPTA mungkin lebih bagus, tapi ada something yang membuatkan graduan-graduan IPTS ni lebih kata lebih berkelayakan, dapat gaji yang lebih. Kalau ikut je lah, kalau ikut laporan je lah. Kita tak buat kesimpulan. kita yang baca je. Kita baca nanti lepas ni kita ulas. Right. Dan satu lagi dia kata, more TVET graduates, TVET ni technical lah, technical and vocational education, secure jobs post graduation compared to non-TVET, albeit a declining rate. Walaupun ada lah penurunan tu, tetapi orang yang graduate dalam bidang TVET, technical and vocational ni, yang belum ada kemahiran dan sebagainya, mereka lebih mudah untuk mendapatkan kerja. Jadi inilah sedikit laporan daripada Khazanah Research Institute. Walaupun dipetik sebagai tajuk panas dia adalah graduan ramai, tapi kelulusan tidak sepadan pasaran kerja. Sebabkan benda-benda ni tadilah. Faham? So kejap lagi kita akan bincang dan kupaskan kenapa wujudnya tajuk graduan ramai tapi tak sesuai dengan pasaran kerja. Mungkin ada cerita di sebaliknya. Mungkin ada individu yang macam tak dapatkan sijil-sijil yang diperlukan. Adakah ekonomi sekarang faktor utama atau dan sebagainya. Mungkin itu kita akan bincangkan selepas nanti. Okey, kita akan kembali selepas ini. Step towards a future that serves society and uplifts humanity. I left behind my home, my family, and my friends, carrying their hopes in my heart, promising to return transformed, not only for myself, but for the world. University Technical Malaysia Malacca welcomes us at the gateway of this adventure. More than a place of learning, it is a cradle where better societies are born, where dreams awaken. Through friendship we weave bonds, tied by shared passions, knowledge, and the simple magic of human connection. Graduation here is more than an ending. It is a threshold to the world beyond, a promise to serve society and uplift humanity. My name is Lily Ann. This is where my story unfolds, a place where dreams and reality intertwine, and where tomorrow's leaders rise. Okay, kita kembali lagi dalam UTM Education Podcast. So tadi kita dah bincangkan dengan lebih detail berkenaan dengan report yang telah disediakan oleh Khazanah Research Institute berkenaan dengan graduan kita yang tidak sepadan dengan apa yang telah diambil semasa degree. Itu berdasarkan report sebenar. Seterusnya kita akan bincangkan berkenaan dengan punca. Apa yang menjadikan keluarnya satu headline yang mengatakan ketidakpadanan siswazah di Malaysia ni. Jadi mungkin Cikgu Aimi boleh explain sikit apa pandangan Cik Aimi berkenaan dengan punca-punca dia. Baik. Saya sendiri dalam bidang pengajian tinggi ni daripada tahun 2002 sampailah ke hari ini. Jadi saya telah melihat satu perkembangan yang baik dari sudut pengajian tinggi kita. Ya, kerajaan khususnya di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi, mereka telah merangka pelbagai peluang-peluang kata pembelajaran. Yang mana peluang-peluang pembelajaran dulu ni tidak dinikmati oleh orang yang lama. Contohnya lah macam saya dulu lah, ambil saya lah kan. Jadi
Saya dulu waktu zaman kami nak belajar, batch saya ni bawah-bawah, apa ni atas-atas saya lah. Okay. Kalau tak dapat masuk ke universiti awam ni, ianya adalah satu malapetaka lah. Kira gagal lah. Malapetaka lah tu. Sebab apa saya kata malapetaka? Sebab pada waktu tersebut kita tak ada PTPTN. Kita tak ada PTPTN. Universiti swasta ni pun boleh kira dengan jari lah. Boleh kira dengan jari. Kalau ada pun kita tak mampu. Jadi orang kata dulu memang tak ada definisi B40, M40, T20 ni tak ada definisi tu. Sebab apa? Sebab saya rasa semua orang masa tu B40. T20 ni boleh kira lah, kita boleh tahu lah siapa yang kaya kan, tapi majority sebab mungkin disebabkan kita di sini masih lagi dalam fasa pembangunan kan. Kalau ada bangunan-bangunan tinggi pun mungkin cuma di Kuala Lumpur, dan even kalau kita pergilah masa tu Penang ke Johor Bahru ke kan, tak banyak lagi bangunan-bangunan yang tinggi. Sebab salah satu kalau kita nak tengok kemajuan tu, orang kata tengok bangunan tinggi. Bangunan tinggi, kalau banyak bangunan tinggi tu seolah-olah macam tempat tu maju lah kot, ekonomi dia berkembang. Tapi pada waktu tersebut, kami ni tak ada cara lain. Kita akan sehabis mungkin untuk kita jadi fighter masuk ke universiti awam. Sekali tak dapat, kita akan masuk ke alam pekerjaan. Tapi pada waktu tersebut juga SPM ni masih lagi kuat. Masih dia kata, ada SPM ni bagus lah ni kan. Especially kalau result kita bagus, mungkin kita dapat gaji lebih tinggi sikit, boleh bercakap, adalah skill set sikit-sikit ke mana-mana tu, kita akan dapat gaji lebih. Alright. Sebab pada waktu tu masih lagi SPM, STPM ni kira kuat lah. Orang kata bagus lah, budak ni pandai lah kan. SPM dapat 3-5 kredit ni pandai ni kan. Tapi sebab nasib tak baik mungkin tak dapat masuk, ataupun sebab faktor-faktor ekonomi yang lain kan. Sebab masa tu pun kalau nak masuk IPTE pun bukan free kan, bayar juga, cuma kurang lah sikit. Tak semua, orang kata tak semua ibu bapa ataupun keluarga kita yang mampu untuk membiayai pendidikan kita tu walaupun ke universiti awam. Tapi sejak daripada zaman saya tu, daripada 2002 sampailah ke hari ini, kita nampak pelbagai usaha yang dibuat oleh kerajaan. Salah satu yang paling penting bagi pendapat saya adalah PTPTN. Perbadanan Tabung Pinjaman Tinggi Nasional. PTPTN mudah. Kalau kita ni tak ada duit, kita pinjam dengan PTPTN. Kalau dulu 100%, mula-mula zaman penubuhan dulu, mungkin sebab masa tu fund dia banyak kot. Fund dia banyak, duit banyak, government bagi, dapat 100% tau. Kalau yuran tu 30,000 lah. Dan pada waktu tersebut pun disebabkan tak banyak IPT yang ada di Malaysia ni, Institut Pengajian Tinggi tak banyak. Jadi bila tak banyak, siapa-siapa student masuklah mana-mana pun boleh apply. Tapi lama-kelamaan, apabila jumlah student bertambah ramai, apabila IPT ni pun bertambah banyak, program-program pun sendiri banyak, jadi akhirnya ditambah pula, ni satu yang saya nak marah agak lah sikit, ditambah pula dengan mereka-mereka dah dapat PTPTN ni, lepas tu tak bayar balik. Itu pun isu juga lah. PTPTN ni tak apa, itu nanti kita bincang lain kan. PTPTN lah, marah lah, macam-macam lah kan. Yayasan ada apa semua bagi loan, bagi pinjaman. Lepas tu dia dah grad, dia buat relax, dia kerja seorang-seorang. Dia tak fikir adik-adik dia bawah ni, kan, generasi-generasi yang selepas dia tu pun nak belajar juga. Tapi sebabkan dia ni tak bayar, jadi fund tu dah makin kurang. Banyak faktor lah. Itu salah satu faktor. Jadi orang kata dana PTPTN tu makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Akhirnya inilah jadi sekarang ni. Ada dapat 60%, diikut pula faktor ekonomi keluarga. Ada dapat 70%, ada 80%. Jarang lagi dah saya nampak pelajar dapat 100%. Kecuali mungkin program-program tertentu lah. Di perubatan mungkin dapat lagi 100% dan sebagainya. So macam tu. Jadi, tapi nak cerita baru, kemudahan untuk belajar tu sudah menjadi semakin banyak. Betul. Itu belum lagi kita cerita silibus-silibus baru, program-program baru, banyaknya IPT yang ada dekat luar ni kan, daripada serendah-rendah kualiti sampailah setinggi-tinggi kualiti tu. Kata hang pilih lah mana nak masuk pun, right? Ada. Even yang kata kita gagal pun ada. Kalau kata gagal SPM pun masih lagi boleh masuk ke kolej-kolej kemahiran, laluan TVET ni ada jalan dia juga. Cuma
Cuma mentaliti sajalah. Mana kata dalam Tibet ni mungkin low class dan sebagainya. Masih lagi tak pilih universiti. Asal masuk universiti je orang kampung ni bangga lah kot. Masuk universiti lah, bangga. Anak Haikal belajar mana? Belajar dekat universiti XYZ. Bangga lah. Apatah lagi kalau tanya Haikal anak kat mana? Anak saya belajar di UTM. Contoh. Jadi lagilah bangga lah. UTM universiti awam. Kita lagi kita bangga. Bukan senang nak masuk UTM. Okay. Jadi tu promo sikit lah. jadi bila ada kemudahan ni ditambah dengan syllabus yang baik, ditambah pula sekarang ni kita ada hybrid. Hybrid ni maksudnya pelajar universiti boleh memilih untuk melakukan pembelajaran melalui kaedah online dicampur dengan fizikal. Betul. Kita ada pula kemasukan FLA yang mana kalau kita tak ada syarat kemasukan minima. Contoh kalau nak masuk ke sarjana muda kena ada diploma atau STP lah sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita tak ada tu semua, asalkan kita berumur 21 tahun ke atas, kita dah boleh mohon masuk ke sarjana muda. Itu FLA. Betul. Kita ada FLC pula. Yang mana kalau kita ada pengalaman kerja, kita dah boleh singkatkan tempoh pembelajaran kita. Tak cukup tu, kerajaan buat pula. KPT buat lagi, FLQ pula. Mana kata kalau kita ni ada tempoh pengalaman yang tertentu, kita boleh apply ke universiti untuk dapat terus pensijilan sama-sama diploma, sarjana muda, master ataupun doktorate dalam bidang kita. Tanpa mengikuti pembelajaran, hanya dengan pengalaman kerja semata-mata. Ini datang lagi satu carangan. Nak buat FLS pula, tapi itu belum ada detail lah. FLS, ada skill. Jadi ini semua adalah perkembangan di peringkat pendidikan tinggi. Jadi bila adanya perkembangan pendidikan tinggi ni, macam saya kata dulu tahun 2002, yang saya kata tadi IPT tak ramai, lepas tu yang saya kata tadi PTPTN tak ada. Jadi nak belajar ni agak susah lah masa tu kan. Kena ada duit dan satu lagi kena ada semangat kental tu. Kalau kata kita ni katalah datang daripada Sabah ke Sarawak kan, tiba-tiba dapat masuk, dulu tak ada UP dulu masuk direct ke universiti. Kita apply masuk universiti. Dapat tawaran, baca-baca tawaran nak ditawarkan masuk ke Universiti Melaya. Kita duduk Kota Kinabalu ni. Kita tak pernah keluar lagi. Tak pernah keluar pada Sabah. Ni nak pergi Kuala Lumpur pula tu, belajar UM. Macam mana nak balik, macam mana nak datang, siapa nak tanggung hidup, orang semua kita tak kenal. Itu pun satu lagi cabaran lah selain daripada kewangan. Alright, pada waktu tersebut. Sekarang ni tak apalah, airline kita banyak. Betul. Murah-murah lagi, boleh pergi balik lagi je. Tak masalah. Kalau dulu tak boleh. Benda-benda ni semua tak boleh. Jadi itu pun kalau dulu pasaran pembelajaran ni pun hanya terhad kepada golongan lepasan SPM. Bila kita dah masuk bekerja, kalau kita nak sambung belajar, saya ingat lagi masa tu yang ada cuma UiTM je masa tu. Dia punya konsep PJJ, pendidikan jarak jauh. Itu dia. Part time lah masa tu, kita belajar part time, petang-petang kena pergi kelas. Adalah sahabat-sahabat saya dulu, bila dia adalah semangat nak belajar selepas bekerja tu, jadi dia nak masuk universiti tak boleh dah kan, memang tak terima lah. Masa tu tak ada lagi part-time ni. Yang ada PJJ, itu pun UiTM, universiti lain tak buat lagi. Kemudian lah baru banyak universiti yang buat masa part-time sampai ke hari ni. Mana kata dulu orang kata peluang pembelajaran ni hanya terhad kepada golongan lepasan SPM. So bila dah jadi macam tu, graduan tak ramai lah kan. Betul. Tak ramai lah. Kalau dalam 500,000 orang yang ambil SPM tu, yang dapat 3 kredit ni mungkin syarat minimum masuk diploma kan dulu 3 kredit. Dulu sampai sekarang lebih kurang kan sama. Jadi dapat 3 kredit ni mungkin 100,000. Jadi 100,000 ni lahirkan grad setiap tahun. Tak banyak lah kan. Banyak. Tapi bila sekarang dengan adanya semua kaedah-kaedah pembelajaran yang saya sebut tadi tu kan, FLA lah, FLC lah kan, IPT pun malam lambat dan ni tak ada isu lah untuk belajar online. ODL universiti pun ada kan, boleh belajar melalui kaedah ODL. Program-program ODL pun banyak. Bermakna pasaran pembelajaran ataupun peluang pembelajaran di sekarang ni tidak hanya tertakluk kepada lepasan SPM. 100,000 tetap lah, lebih kurang lah. Yang dapat 3 kredit setiap tahun ni ada lebih kurang dalam 100,000, 150,000 macam tu. Sekarang ni tambah lagi
dengan mereka-mereka yang bekerja, yang menyambung pengajian. Bayangkan Haikal dah lepas SPM, mungkin atas faktor-faktor tertentu bekerja dulu. Dah ada 3 tahun, mungkin faktor ekonomi dah stabil. Lepas tu Haikal pun sambung. Sambung diploma contoh. Diploma ambil lah secara online, ambil secara online, program part time ke. Lepas 2 tahun setengah ataupun 3 tahun, Haikal pun graduate dengan diploma. Haikal akan menyumbang kepada statistik graduan yang masuk dalam pasaran. Dan sudah tentu pada waktu tersebut Haikal akan mencari peluang pekerjaan yang baru. Betul. Ya? Sebab sisi dah beza. Kita SPM kan, masuk gaji, mungkin gaji minimum lah sekarang ni kata kan, mungkin gaji minimum. Okey, dapatlah 1,500 contoh. Okey, sekarang aku dah ada diploma. Mesti tukar kerja punya. So kita ada diploma, ni tak boleh jadi, aku kena cari kerja lain. Boleh kita cakap dengan bos kita, bos, saya dah ada diploma. Kan? Sekarang saya minta naik gaji, naik pangkat. Bos pun kata, oh tak ada jawatan lah dekat sini. Kata kalau nak pergi tempat. Dan kita pun carilah kerja. Bermakna kita ni sekali Haikal ni sekali akan bersaing pula dengan graduan yang ada. Graduan dah tentu dah cari kerja. Betul. Haikal cari lagi. Dan orang macam Haikal ni sekali ada ramai. Ini menyebabkan graduan di pasaran ni ramai. Faham. Daripada 100,000 tadi, sekarang dah tambah lah berapa ribu lagi dah. Kalau kita tengok statistik dalam audit universiti sendiri pun, mereka melahirkan beribu-ribu graduan setiap tahun. Tu tak cerita tahun-tahun sebelum tu yang tak dapat kerja lagi. Bermakna kita tak ada pressure. Mungkin macam Haikal tak ada pressure sangat lah, sebab dia dah ada kerja. Betul. Walaupun gaji RM5,500, cuma dia nak peningkatan dalam kerjaya, peningkatan dalam gaji. Kan? Jadi maknanya tak ada pressure. Graduan yang tak ada kerja ni, yang menganggur ni, dia ni pressure. Betul. Mak bapak pressure, PTPTN pressure, marah pressure, semua komitmen. Kan dia tambah pula dah ada makwa ke pak pun nak kahwin, nak kumpul duit kan. Betul. Macam-macam isu untuk graduan ni. Jadi pressure dia lagi tinggi. Dia bersaing pula sekali. Ada keluar satu jawatan kosong, daripada UTM Holding lah, kata UTM Holding Education buat jawatan kosong satu untuk pegawai katalah pegawai pemasaran untuk pemasaran. Haikal ada diploma. Budak ni tadi graduan, diploma juga. Dia keluar sama-sama masuk kerja, sama-sama mohon pekerjaan tersebut. Agak-agak kami ni dan UTM Holding Education ni, kita nak ambil yang mana? Orang yang ada pengalaman lah kan. Kemungkinan besar. Itu logik. Sebelum interview lah maksudnya, sebelum kita temu juga. Dia tak semestinya orang yang ada pengalaman, tetapi orang yang ada pengalaman dia ada advantage. Sebab dia dah bergaul dengan orang yang dah bekerja. Dia dah pemikiran dah lebih matang. Dia dah ada sedikit terminologi industri. Sebab kita harus akui bahawa pembelajaran yang kita terima di IPT, sama ada di sekolah ataupun di peringkat pengajian tinggi, di universiti, college semua, terminologi yang digunakan dalam pendidikan ni tak sama dengan terminologi yang ada dekat dalam industri. Orang kata realiti dia tak sama lah. Faham. Jadi bila kita masuk tu dalam pekerjaan ni jadi totally lain. Bila kita tidak ada pengalaman dah, Haikal dah kerja 3 tahun. Yang ni Mamat ni tadi graduate je, fresh graduate. Fresh lagi. Memang fresh, tak tahu apa lah. Praktikal tu mungkin 3 bulan, 4 bulan je. Praktikal pun kena bully. Dia tak dapat orang kata merasai pengalaman sebenar. Kan? Jadi itu satu advantage pada mereka ada pengalaman. Dan syarikat sendiri pun dia kalau boleh dalam situasi ekonomi yang orang kata mendesak ni, dan semakin mendesak lah, maknanya kata competition kita tinggi, taraf hidup ni semakin naik kan? Jadi dia kalau seboleh-boleh syarikat cuba mengoptimumkan penggunaan staff dan meminimumkan kos operasi. Salah satu dia adalah dia tak nak spend duit sangat untuk hantar staff ni pergi training. Training ni kos. Nak hantar pergi latihan ni semua, ini semua kos. Sama ada kos nak bayar atau kos majikan kehilangan kita dalam office. 3-4 hari kita pergi tu, banyak macam kerja kita boleh buat. Betul. Itu pun kos lah. Betul. Alright. Jadi dia tak nak ni semua. Untuk atasi ni, jalan paling mudah, ambil orang yang ada pengalaman. Orang yang mana kata masuk kerja yang lagi tu boleh buat kerja. Tak ada keren. Jadi, balik kepada punca dia tadi, salah satu dia adalah sistem pembelajaran kita ni dah semakin maju. Itu memang kita puji.
dari pihak aktiviti kerajaan Malaysia sendiri. Yang itu memang kita beri pelbagai kaedah yang dibenarkan semata-mata untuk melihat rakyat Malaysia ni mempunyai kelayakan. Dan ini dia penting untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Betul. Boleh berdaya saing di peringkat antarabangsa. Okay. Cuma isu dia sekarang, mereka-mereka ni okeylah, betul lah dah dapat mengaji, dah dapat semua sarjana muda, kan, doktor semua bagai. Tapi kerja tu tak berbaloi dengan apa yang dia belajar. Jadi kita juga melihat sekarang trend, okey, dengan adanya gig economy, kita panggil gig economy. Gig economy, mana kata orang kerja bawa Grab, orang yang kerja buat delivery, food delivery, even ada buat hantaran barangan. Okey. Yang mana mereka ni seolah-olah bekerja sendiri. Mereka adalah usahawan. Kenapa usahawan? Sebab dia boleh tentukan masa dia sendiri, dia boleh tentukan berapa profit dia nak. Okay? Dan dia boleh tentukan hala tuju diri dia sendiri ataupun perniagaan dia tu. Kalau dia rajin, dia dapat duit banyak. Kalau dia malas, dia dapat duit sikit. So dia tak terikat dengan waktu. Dia lebih bebas. So ini yang disukai oleh ramai anak-anak muda. Gen Z. Gen Z lah, apa Gen lah, yang kata tu, tak tahu lah, daripada tak terikut lah Gen ni semua. Okay. So istilah dia bahawa golongan yang bekerja ni pula, bila dia nampak peluang pembelajaran ni semakin luas, ya, senang nak belajar. Contoh, dah tak perlu pergi kelas. Okay, kalau dulu contoh tadi kita duduk di Ladatu lah, kata Sabah. Ladatu ni boleh kata tak ada lah kot, mungkin lah kan, tak banyak institusi pendidikan di situ, ataupun mungkin ada tapi program yang kita nak tu tak ada. Okay. Tapi kita dengan mudah sekali kita boleh mendaftar, kita belajar menulis kaedah ODL. Betul. ODL dah banyak kan, kita boleh masuk cara ODL. Jadi apabila pembelajaran jadi mudah untuk golongan bekerja, dan mereka pun akan mula datanglah keinsafan dan juga datanglah semangat mereka ni untuk belajar. Jadi bila mereka mula belajar, bila tamat besok mereka akan masuk balik, samalah macam Aikalnya kes tadi, yang akan masuk balik ke alam pekerjaan yang lebih tinggi. Dan mereka akan bersaing pula dengan graduan yang lain ni. Jadi graduan ni nak hidup macam mana? So itu saya nampak satu kunci utama yang mana kita tak nak sentuh soal ekonomi. Itu bukan kepakaran kita lagi. Saya kata salah satu kunci dia mungkin ekonomi kita ni walaupun berkembang, tapi dia berkembang dalam bentuk yang peringkat bawahan. Maksudnya kata dia tak mencipta peluang pekerjaan yang lebih tinggi. Jadi berkembang bagus, tapi peluang pekerjaan ataupun penciptaan pekerjaan tu masih lagi berlega-lega di bawah, dipanggil semi skill ni tadi. Semi skill dari ke bawah. Macam contoh kalau kilang, kita buka satu kilang, okey. Dalam satu kilang ni memerlukan 1,000 orang. 90% pekerjaan dalam kilang tu adalah operator pengeluaran je. Operator pengeluaran ni boleh kita kata semi skill and low skill. Dia tak payah diploma, kerana SPM pun tak payah. Boleh baca, mengira, boleh tengok mesin, baca, okey jalan. Boleh kerja. Kan? Jadi yang skill workers 10%. 10% daripada 100,000 pekerja. Jadi cuma 100 saja. Situlah HR-nya, situlah accountant-nya, situlah kalau ada pegawai-pegawai yang lain, IT-nya, termasuklah supervisor ni tadi, plant manager, kan, pengurus kilang. Itu je lah dalam 100 tu. Tak banyak. So kalau ada 10 kilang, ada 1,000. Yang graduate dia tadi ni berpuluh-puluh ribu. Jadi itulah maksud dia, maknanya kita mungkin banyak kilang. So itu pun menyumbang kepada punca, tapi itu dari sudut ekonomi. Biarlah mereka-mereka yang arif berkenaan ekonomi ni mengulas pula kenapa ekonomi itu tak sepadan dengan negara. Cuma kita, bagi saya, punca utama kita sebenarnya adalah peluang pembelajaran. Kalau saya istilahkan sebagai good problem. Okay. Good problem ni maksud saya,
Belajar mudah. Kita dah ada peluang belajar. Untuk semua rakyat Malaysia, government nanti kerajaan ni dah buat benda yang terbaik lah. Betul. Untuk kita sediakan pembelajaran. Kan? Okay. Dan apabila banyak universiti, pembelajaran jadi bukan setakat jadi mudah, dia jadi murah. Betul. Jadi murah. Alright. Jadi kita boleh buat keluar duit kita dalam DPF. Betul. Boleh bayar. Ada setengah universiti walaupun kita mengaji itu secara part time, tapi kita masih lagi boleh dapat PTPTN. Masih lagi boleh pinjam PTPTN. Lepas tu ada pula bank-bank yang menawarkan pinjaman pendidikan. Jadi ini semua adalah sistem-sistem yang menyokong pembelajaran kita. So dia nampak create satu ekonomi ekosistem. betul. Jadi inilah yang menyebabkan kita ada lambakan graduan. Dalam laporan itu tak sebut secara spesifik. Okay? Graduan ni umurnya berapa? Jadi saya mendefinisikan ataupun membuat kesimpulan bahawa kajian ini menyeluruh. Graduan ni bukan setakat lepasan SPM, tapi juga graduan-graduan daripada program-program PJJ, program-program part-time, program-program UEL, program-program yang datang secara separuh masa, semua graduan. Yang mana kalau ikutkan daripada statistik, kita ada kurang lebih 17 juta tenaga kerja di Malaysia. Okay? 17 juta. Right. Dan mereka ni adalah prospek yang akan pergi ke peringkat lebih tinggi. Daripada SPM pergi diploma, pergi sarjana muda, naiklah sampai atas ke peringkat kedoktoran. Ramai. Dan kita pun nampak graduan dalam bidang kedoktoran pun tinggi. Dan makin banyak. Makin ramai mereka-mereka yang ada kelaikan PhD, doktorate. Ini pun disebabkan oleh kemudahan pembelajaran yang ada. Dia tak tertakluk lagi, taklah susah macam itu. Jadi saya rasa punca dia adalah punca yang bagus. Cuma kita kena cari dalam saya. Okey, faham. Okey, so apa yang telah dibincangkan oleh Cikgu Aimi tadi adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan punca, dan saya ada dapat satu perkataan tadi adalah good problem, dan maksudnya kita ramai graduan, maksudnya tahap pendidikan rakyat Malaysia ni tinggi sebenarnya, cuma mungkin pasaran kerja tu belum lagi memuaskan dengan tahap graduan yang kita ada. Okey, so untuk mendengar kita akan kembali lagi untuk kita bincangkan lagi satu berkenaan dengan topik yang sama. Kita akan bincangkan berkenaan dengan cara untuk kita atasi masalah tersebut. Kita jumpa selepas ini. 迈向一个服务社会、提升人类的未来，我离开了家乡、家人和朋友，心中承载着他们的期望，承诺自己将以全新的面貌归来，不仅是为了自己，更是为了这个世界。University Technical Malaysia Melaka 在这场冒险的起点迎接我们。这里不仅是一所学府，更是孕育更好社会的摇篮，梦想在此苏醒。这里的毕业不仅是一个终点，更是通向广阔世界的门槛。那是一个服务社会、提升人性的承诺。我叫梅琳，这是我故事的开始，一个梦想与现实交织的地方。明日的领袖在这里崛起。Okey, kita kembali lagi dalam UTM Education Podcast. Jadi kita dah dalam segmen terakhir. Tadi kita dah bincangkan berkenaan dengan definisi ketidakpadanan siswazah. Lepas tu kita dah bincang dengan antara punca-punca yang disebutkan, antaranya adalah good problem. Ada yang lepas kerja sambung belajar balik. Jadi ada yang nak tukar kerja dan sebagainya. Jadi persaingan tu sangat banyak. Okay. So Cikgu Aimi, kita nak masuk ke segmen terakhir, iaitu macam mana kita nak atasi masalah yang ada sekarang. Mungkin Cikgu Aimi boleh bagi sedikit pandangan lah, POV Cikgu Aimi sendiri, apa cara terbaik untuk kita atasi masalah. Baik, Ikal, sejujurnya saya tak ada satu cara pun yang betul-betul efektif untuk mengatasi masalah ini. Dia ada banyak faktor ataupun dia ada banyak kaedah. Okey.
Cuma apa yang saya nak kata ialah apabila kita kata peluang pembelajaran tu menjadi semakin mudah di Malaysia ni, dengan adanya sokongan daripada kerajaan, dengan adanya sokongan daripada pihak-pihak pembiaya itu sendiri, termasuk PPR, bank-bank, PTPTN, okay. Dan dia termasuk juga dengan PTPK, iaitu Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran. Program-program kemahiran yang diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Betul. Kita ada pusat-pusat bertauliah JPK, kan, itu swasta. Kita ada juga pusat-pusat bertauliah yang bertaraf awam, ya. Kita ada bawah EdTech, Institut Latihan Perindustrian, macam-macam. Ini semua adalah termasuk college community. Betul. Ini semua menawarkan peluang-peluang pembelajaran kepada rakyat Malaysia. Okay. Jadi apabila peluang-peluang ni banyak, okay, kita sebagai pelajar, kita kena tahu. Tapi saya tak salahkan pelajar, sebab mereka ni masih lagi, kebanyakan mereka yang kata baru mula nak masuk ke peringkat pendidikan tinggi, mereka masih belum matang dan juga tidak mempunyai ilmu yang secukupnya. Zaman ni zaman umur 16 masuk ke 18 ni, semua ni adalah zaman-zaman kita masih lagi bermain. Kita tak irau sangat masa depan. Betul. Tak irau masa depan. Jadi kita pun tak berapa penting sangatlah apa kita nak belajar. Doktrin kita sekarang habiskan SPM. Dan itu doktrin kita lah. Kita kata kita ikut macam mana standard orang lain buat, kita pun buat. Okay. Tapi saya nak kata bahawa di sinilah peranan ibu bapa. Peranan sekolah melalui cikgu-cikgu, okay? Supaya mereka ni dapat memberikan satu ataupun dapat membuka ruang minda kepada para pelajar ni, mungkin lebih membuka minda budak-budak sekolah ni. Kalau mereka tak berminat dengan akademik, tak menjadi masalah. Okay. Kita tak kata pelajar-pelajar ni tak pandai, okay. Tapi kita kata bahawa dia tak minat akademik. Kita harus akui dalam masyarakat kita ni, kita ada kepelbagaian dalam bentuk bakat. Betul. Setengah orang dia boleh membaca, menghafal, dan dia boleh excel, dia minat dalam pelajaran fizik, kimia, matematik tambahan, dia minat. Ada orang minat. Tapi ada orang dia tak minat langsung. Betul. Mungkin dia paling minat adalah melukis. Itu dia paling minat. Subjek melukis saja memang dia duduk depan. Subjek, dia memang tera. Subjek matematik duduk belakang. Dia tak minat. Jadi orang macam ni, ataupun pelajar macam ni, kita harus galakkan mereka sebenarnya masuk ke bidang kemahiran. Masuk ke bidang kemahiran. Jadi apabila mereka masuk bidang kemahiran, mereka tidak lagi akan mengikuti aliran perdana. SPM tak perlu ambil tak? Sebab untuk masuk ke program kemahiran di bawah sijil kemahiran Malaysia ni, had umur dia ataupun had minimal umur 16 tahun je. 16 tahun. Tak payah habis SPM pun. Saya bagi analogi macam ni senang. Selalunya 16 tahun ni kita berada dalam tingkatan 4 lah. Betul. 17 tahun tingkatan 5. Betul. 16 tahun juga adalah syarat umur minimal untuk masuk ke program sijil kemahiran Malaysia. Okay. Bayangkan begini. Saya dengan Haikal ambil SPM. Agak pandai kan? Saya ni kurang cerdik. Saya tak minat akademik. Okay. Tapi saya minat lukis. Pada umur 16 tahun ni, saya kata saya nak berhenti sekolah. Saya tak nak ambil SPM. Kemudian saya masuk ke program-program sijil kemahiran Malaysia yang ada dalam Malaysia ni banyak, kan? Saya layak untuk PTPT, jadi saya tak risau berkaitan dengan iuran. Semua ditanggung dalam bentuk pinjaman lah. Okay. Dan saya ambil diploma lah, kata contoh. Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4 dalam bidang lukisan pelan. Okay. Saya nak lukis. Okay. Tapi bukanlah saya lukis tu, tapi saya minat lukis. Kata lukisan pelan ni saya minat. Okay. Jadi saya hanya fokus pembelajaran kepada pelukisan pelan sahaja. Alright. Pembelajaran untuk diploma Kemahiran Malaysia ni kalau lebih dalam 2 tahun setengah. Ambil lah 2 tahun setengah. Right. Pada umur saya 18 tahun setengah, okay, saya dah dapat diploma Kemahiran Malaysia tahap 4. Yang mana sekarang di Malaysia ni, okay, di pihak MQA sendiri telah menyetarakan diploma Kemahiran Malaysia tahap 4 dengan diploma akademik yang ada di IPT.
Sekarang Haikal tadi ni ambil SPM. Betul. 17 lebih ambil SPM lah. Result nanti akan keluar tahun berikutnya. Ada kata umur Haikal pada masa tu dah akan cecah 18 Betul, tahun. 18 tahun kan. Selepas dapat result SPM, okay, so result tu katalah cantik. Okay, now sekarang ni Haikal boleh apply untuk masuk ke program diploma. Okay, diterimalah masuk diploma program dekat mana-mana universiti lah. Okay, mana-mana college dapat masuk. Haikal mau masuk pada umur 18 tahun setengah. Haikal baru nak masuk diploma. Betul. Saya 18 tahun setengah dah tamat diploma. Dah dapat dulu dah. Saya dah dapat. Saya dapat. Ini kelebihan kemahiran. Yang mana kita, orang masyarakat kita ni masih tak ramai lagi yang terbuka minda mereka untuk mengiktiraf kemahiran ini. Haikal pun boleh bagi kemahiran, tapi kemahiran bidang perdana. Contoh kalau macam di UPEN, kita ada program teknikal, automotive, engineering, mechanical, elektronik, macam-macam dia. Berfokus, UPEN memang berfokuskan kemahiran. Okay. Haikal masih boleh ambil kemahiran, tetapi di peringkat perdana, di peringkat lebih tinggi lagi. Saya sendiri pun selepas umur 18 tahun, selepas saya dapat DK4 ni tadi, saya layak untuk mohon program sarjana muda ke mana-mana universiti, awam atau swasta. Tak ada masalah. Tapi kalau saya nak kerja sekalipun, saya dah ada kelayakan yang sepatutnya. Dan pembelajaran dalam kemahiran ni, dalam JBK ni, dia bersifat praktikal. Kita akan lebih jumpa mesin tu lagi lama daripada kita jumpa lecturer. Banyak hands on lah. Banyak hands on. Dan kemahiran sendiri ada macam-macam kaedah. Okay. Cuma kita tak cerita bab tu lah. Tu mungkin next episode lah kita cerita pasal kemahiran lah. Kemahiran. Tapi nak cerita bahawa kita ada ruang ni untuk kita beri peluang pembelajaran kepada budak-budak ni tadi. Dan mereka ni boleh keluar di KM ni boleh mengisi yang semi skill. Mereka boleh isi yang semi skill. Alright. Dan tak adalah mereka ni pun untuk bergaduh sekali untuk isi yang high skill. Faham. Dan bila Haikal keluar nanti pun Haikal boleh isi lah yang high skill. Alright. Tapi itu tak menyelesaikan masalah. Itu kita cuma memperbanyakkan kategori graduan sahaja. Okey. Now, masalah Haikal ialah bila dah tamat sarjana muda besok, electrical engineering contoh, mesti nak jadi engineering. Betul. Okay. So bila jadi engineer, kerja tak ada. Jadi di sinilah sebenarnya peranan-peranan IPT ni, atau mungkin Haikal sendiri, okay, kalau tak dipenuhi ataupun tak diteroka oleh universiti, kita kena ambil banyak kursus-kursus tambahan. Secara persendirian. Sekarang kita ada konsep micro-credential. Kalau dulunya MOOCs lah kita panggil kan, Massive Open Online Courses. MOOCs dinamakan jadi micro-credential. Micro-credential ni apa? Micro-credential ni adalah subjek-subjek yang diambil secara bersendirian, satu saja. Okay. Contoh dalam syllabus mechanical engineering ni, tak ada subjek accounting. Memang tak ada lah. Nak belajar accounting buat apa? Aku engineer. Kan? Okay. Tapi accounting ni penting untuk Haikal bekerja. Besok dia jadi engineer, nak kena kira. Yalah. Tak kena tahu kos nak buat jabatan berapa. Jangan main sedar je aku nak jabatan 14 tingkat. Nak duit dapat duit berapa lah. ROI ni berapa, return on investment ni macam mana. Ini semua melibatkan accounting. Hanya mereka yang dah pernah bekerja, yang dah ada pengalaman, dah tak pernah buat program-program macam apa, bangunan-bangunan ni, okay, dan dihantar oleh syarikat untuk menjalani latihan dan sebagainya, kan? Dia adalah pengalaman tu. Tapi kita nak bersaing ni tadi tak ada pengalaman. Sekarang macam mana majikan nak ambil? Sekali macam tengok, oh dia adalah sijil asas perakaunan contoh. Baguslah. Mana kata kita ada satu skill set yang lain luar daripada kita. Walaupun ada universiti yang memperkenalkan double degree, double major, double degree ada, double major ada. Mana kata dia buat dua pengkhususan. Dan pengkhususan tu bukanlah satu electrical, satu elektronik, kan? Tapi pengkhususan satu electrical, satu lagi tak ada kena-mena. Mungkin human resource, mungkin accounting. Jadi banyak skill set yang lain yang kita dapat. Sebab balik kepada good problem tadi, pembelajaran ni dah luas. Betul.
dah banyak, dah mudah. Mana kata tak perlu tinggalkan universiti, tak perlu tinggalkan kampus, belajar full time, tapi kita boleh ambil belajar di tempat lain ni mengikuti program-program micro-credential. Dan ada juga professional body, badan-badan profesional yang keluarkan sijil-sijil ni semua. Cuma isu dia mungkin kewangan. Mungkin kewangan sebab ada certain cost ni yang mahal. Ada kursus-kursus tertentu ni mahal. Dia bukan murah. Tapi yang itu kita ikut ekonomi kita. Dan ada banyak lagi yang percuma. Kerajaan kata macam contoh HRDC, HRDC pun dia ada kursus-kursus percuma. Universiti semua ada program-program macam percuma. Masalahnya kita tak ada kesedaran ni. Kita masih lagi enjoy, kita bermain, kita tak rasa lagi kata keperitan tu. Okey, so selesai kita dah bincangkan, saya rasa cukup lama lah kita bincang ni. Kalau saya tengok mungkin nak hampir 1 jam perbualan, perbincangan dan sebagainya. Tadi pun kita ada sentuh sikit berkenaan dengan apa punca terjadinya ketidakpadanan siswaza. Lepas tu mungkin kita ada sentuh sikit cadangan solusi, kan? Mungkin siswaza ni boleh dapatkan skill set yang mencukupi supaya mereka ni lebih dapat gaji yang lebih sepadan lah, dan peluang kerjaan yang lebih tepat mengikut kelayakan mereka. Jadi cukup untuk hari ini perbincangan kita yang begitu padat. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Aimi atas bersama dengan saya lah meluangkan masa menceritakan sedikit pandangan dan sebagainya. So untuk pendengar di luar sana, terima kasih kerana menonton kami punya podcast, iaitu podcast UTM Education. Jadi kita jumpa lagi di episod yang mendatang. Assalamualaikum.